Saya salah seorang pemilik Tiger Sport 660. Saya teringin nak cuba Tiger Sport 800 yang baharu. Jadi saya join sesi tunggang uji yang dianjurkan Triumph PJ. Isi nama, IC, contact number, and then motor apa? Kuning. Just chill first. They just went up. So after they come back, maybe about 5-10 minutes, then we'll go out again. Ke atas kertas, Tiger Sport 800 memang nyata lebih baik. Untuk rujukan, Sport 660 harga semasanya adalah RM51,000 dan Sport 800 adalah RM64,000. Jadi saya datang untuk cari beza RM13,000 tu berbaloi ataupun tidak. So, are you looking forward to it? Of course, Tiger 800 What are you expecting? power 81 versus 114. Are you gonna ride in rain mode? No, right? Please tell me no. You know this guy for the first 1 year, he rode in rain mode on his Tiger 660. Sesi tunggang uji yang saya follow lebih kurang 15 minit. Ikut lebuh raya Aclay dan juga jalan bandar sekitar Ampang. Kemudian pulang semula ke Ace Cafe. Laluan tunggang uji ada campuran highway dengan jalan bandar. Even jarak yang pendek pun saya dapat rasa dia punya perbezaan. Sport 660 ada 81 kuasa kuda dan Sport 800 ada 113. Beza kuasa sewaktu tunggang memang boleh dirasai. Untuk konteks, ini adalah Triumph Tiger paling berkuasa. Lebih berkuasa berbanding Tiger 1200. Saya tak adalah cuba top speed, tapi dalam game 4, mudah-mudah je boleh capai 130 km sejam dengan RPM dekat paras yang munasabah. Vibration dia pun rasa minimum dan selesa. Salah seorang rider yang datang test ride dan saya sembang dengan dia, dia kata dia ada F900 tapi tak pasti sama ada GS ataupun XR. Tapi dia kata yang Sport 800 lebih smooth. Saya tak pelik lah sebab enjin Triumph ada 3 silinder, sementara F900 ada 2 silinder. Handling Sport 800 memang sedap berbanding motor saya. Dia ada caliper dengan jenis radial dan fork depan yang fully adjustable. Jadi motor ni dia boleh disesuaikan dengan rider berbanding rider yang kena sesuaikan diri dengan motor. Bila hard braking, saya boleh rasa fork depan dia junam. Bila junam, geometri motor pun berubah dan wheelbase jadi pendek. Jadi saya rasa senang nak tambah lead angle dalam corner. Pendek kata, lagi mudah nak layan corner dekat Sport 800 berbanding Sport 660 yang ada non-adjustable fork. Walaupun dia ada 81 Nm torque, motor ini dia tak agresif waktu slow speed riding. Sangat membantu kat dalam bandar. Dalam gear 1 sekalipun, respons bila buka throttle saya rasakan selamat. Motor tak macam nak meloncat. Sport 800 motor mesra beginner lah sebab ia ada power tapi dalam saiz yang compact. Nak cilok dalam trafik terasa mudah. Ia lebih slim berbanding F900 XR dan juga Tracer 9GT. Lebih ringan pun ia juga. Kembali semula ke objektif asal saya nak cuba Sport 800 ni. Beza RM13,000 saya rasakan berbaloi. Dia punya road tag dia sama macam 660 sebab bawah 800cc, 799 je dulu. So, kita cakap pasal road tag yang sama dan maintenance dia lebih kurang ke. Tiga spark plug, lepas tu brake pad biasa, belakang tata sama macam versus 660. Yeah, it should be about the same. Ya, saya rasa dia punya engine oil pun lebih kurang, 3.2 liter je. So maintenance sama macam 660 tapi you dapat lagi banyak benda More power, more technology, untuk better looking. harga RM13,000. Ia nyata lebih berkuasa. Ia ada quick shifter atas dan bawah. Prestasi tukar gear saya rasa boleh saingi quick shifter pada Kawasaki ZX25R yang pada saya terbaik pernah saya rasa. Cuma waktu downshift, ia tak bleed throttle sekuat yang macam quick shifter Kawasaki buat. Itu cuma preference je, tak effort riding pun. Untuk perbandingan, Tracer 9GT ada quick shifter atas dengan bawah, F900 XR ada atas saja. Aspek keselamatan, Sport 800 ada IMU, jadi traction control akan ambil kira leading angle juga. Saya ulang semula, dekat RPM rendah, power delivery dia rasa selamat, tapi bila dah ready, dia boleh bagi kuasa yang sepenuhnya. Jadi headroom anda untuk improve skill adalah tinggi dan anda lambat bosan dengan motor ini. Ya, dalam pasaran memang ada motor 950cc bawah 40, bawah 50,000. Nampak cantik atas spec sheet dengan harga. Tapi tunggangan dunia sebenar adalah berbeza. Itu pandangan saya lah. Anda setuju? Atau anda ada pendapat yang lain? Cuba share dalam rongga komen. Sport Explorer
So if anybody want to buy Tiger 660, tolong PM, Tolong PM. komen di bawah. Yeah.